Seterusnya untuk soalan B, okay, bagi kita satu situasi pula lah, iaitu Ayu dengan seorang doktor, doktor yang handsome ni. Okay. So soalan dia, Ayu mengalami kesukaran untuk membuang air besar. Okay, Ayu ada masalah lah, dia tak boleh buang air besar. So sebagai doktor, apakah nasihat anda terhadap tabiat pemakanannya untuk mengatasi situasi ni? So soalan ni suruh kita bagi jawapan dalam bentuk nasihat lah, sebagai seorang doktor untuk Ayu yang sedang mengalami kesukaran untuk membuang air besar. Okay. Banyakkan pengambilan air dalam diet harian. Okay, apa kaitan air dengan masalah pemakanan? Air ni fungsi dia adalah dia menetralkan lah semua bahan-bahan dalam kita punya badan kita. So bila kita banyak minum air, kita akan dapat mengurangkan kesukaran untuk membuang air besar. So dengan itu proses kita membuang tinja lah dari badan tu dengan lebih lancar, ataupun sistem pencernaan tu akan menjadi dengan lebih lancar kalau kita minum banyak air. Air apa? Air yang berkhasiat lah, air masak, air mineral. Okey, so untuk seterusnya kita kena bagi dua jawapan tau, ataupun dua poin. Kenapa? Sebab markah ada dua. So kalau 3 poin, 3 jawapan lah. Poin seterusnya kita juga boleh katalah banyakkan pengambilan buah-buahan ataupun pelawas. So apa kaitan buah-buahan ataupun pelawas dengan sistem pencernaan? Okey, so buah-buahan ni kalau kita makan dia ada banyak nutrien tau, lebih lagi serat, vitamin C untuk apa, untuk buah oren dan sebagainya. So bila kita makan tu, nutrien yang kita serap tu dia akan bantu memudahkan sistem pencernaan kita. So, itu saja. Bye bye.